Kalau kita nak harap yang membeli itu orang tempatan, kita tak berkembang. Iyalah, orang tempatan duit tu pusing poket ni masuk poket ni kan. Untuk menambahkan duit mesti pelancong. Pelancong dia bawa masuk duit. Untuk pelancong mari, dia mesti nampak menarik, murah, sesuai. Jadi ini perlu pada satu perancangan. Tapi kita dah nak habis dah tahun melawat ni 2025. Kan? Adakah pihak kerajaan Jepun berniaga kecil bincang macam 2025? Tak ada kan? Itu kesilapan bagi saya. Pasal orang main nak tengok. Bila nak tengok, dia nak tengok kedai-kedai berniaga kecil ni elok. Nak bagi elok berniaga kecil juga ada duit. Mesti nak kena bantu. Supaya dia tu nampak elok, dihias apa tempat supaya orang boleh. Dan promosi pula kata ni berniaga kecil sekian-sekian kan. Tapi masalah nak habis hari apa tak buat. Apa yang kita nak kata kan. Patutnya untuk ke depan ada masalah lah. Patut buat supaya duit untuk kita senang, duit luar kena masuk. Yalah. Orang kena main duit. Kalau duk harap kata duit poket kita ya, saya beli ni beli, lepas tu beli sana duk pusing duit tentu duit lah. kita lah.